Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi alladhi ja'ala hadha al-yawm 'iidan lil-muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, ta'ala kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yaitu berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada pagi tanggal 10 Zulhijjah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga Idul Adha yang diraihkan pada hari ini mampu untuk membentuk kita menjadi hamba yang beriman dan istiqamah di dalam melakukan amal-amal yang saleh. Janganlah sesekali kita menjadikan diri kita hamba-Nya yang derhaka, fasik lagi kufur, kerana sifat tersebut boleh mengundang kebukaan dan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mimbar pada pagi ini ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Idul Adha adalah merupakan salah satu daripada dua hari raya yang disyariatkan untuk disambut oleh umat Islam. Idul Adha adalah perayaan yang menzahirkan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi nikmat dan rezeki di dalam kehidupan manusia. Ia seharusnya disambut dan diraihkan dengan amal-amal saleh dan perkara-perkara yang dituntut di dalam syariat Islam. Maka janganlah sesekali kita merosakkan sambutan hari raya yang penuh dengan suasana ibadah ini dengan perkara-perkara yang dapat menjejaskan kesucian dan kemuliaannya. Sesungguhnya Idul Adha mengingatkan kita tentang peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah umat manusia, yaitu peristiwa yang berlaku dalam keluarga Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Pengorbanan dan kesanggupan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah suatu lambang bersejarah yang wajar untuk kita ingati. Ujian terhadap keimanan mereka ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan kisah sejarah mereka ini sebagai sebahagian daripada ibadah orang-orang yang beriman. Hal ini dijelaskan menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran,
إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. Surah As-Saffat ayat 106 hingga 110 yang bermaksud, sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar, dan kami kekalkan baginya, yakni pujian, di dalam kalangan orang-orang yang datang selepasnya. Selamat sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. I'tibar daripada peristiwa inilah yang membawa kepada tradisi beberapa ibadah bagi umat Islam yang diteruskan oleh Rasulullah SAW, seperti ibadah haji, ibadah korban dan sebagainya. Akan tetapi, jika diperhalusi lagi dengan lebih mendalam, tradisi ibadah ini bukan sahaja semata-mata berkaitan dengan amalan jasmani, akan tetapi ia membawa kepada memahami tuntutan di sebalik ibadah korban yang melatih diri untuk ikhlas menafkahkan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berkorban dan membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sama ada melalui zakat, wakaf, hibah, wasiat dan sedekah, adalah menuntut kepada nilai keikhlasan yang amat tinggi di dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, mereka yang sanggup untuk melaksanakan perintah ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang amat besar di sisinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Surah Saf ayat 12 yang bermaksud, dengan itu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, dan menempatkan kamu di tempat tinggal yang baik di dalam syurga Adnin. Itulah kemenangan yang besar. Marilah kita hiasi sambutan Idul Adha yang kita raikan pada hari ini dengan ibadah penyembelihan haiwan korban. Keberkatan daripada titisan darah yang tumpah ke muka bumi itu adalah amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana dengan titisan darah itulah yang menyebabkan dosa-dosa orang yang melakukan ibadah korban itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daging hasil sembelihan korban bolehlah dihadiahkan kepada kenalan atau disedekahkan kepada fakir miskin, atau juga boleh diambil sedikit oleh orang yang melakukan korban itu untuk dimakannya sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di kesempatan ini juga marilah kita sama-sama berdoa agar ahli keluarga kita, kaum kerabat, sahabat handai kita serta seluruh umat Islam yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah pada saat ini mendapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala, serta sentiasa dilindungi di dalam perjalanan mereka yang mengerjakan ibadah haji. Semoga dipermudahkan amalan mereka hingga memperoleh haji yang mabrur serta selamat pulang ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Surah Al-Ahzab ayat 31 yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu semua yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya serta melakukan amal soleh, nescaya kami berikan pahala amalan kepadanya 2 kali ganda, dan kami sediakan kepadanya rezeki yang mulia untuknya.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.